Apa yang best pada Oppo Reno 15 Pro ni? Nak beli phone, tablet, aksesori Android atau iPhone? Tak payah keluar rumah. Beli terus di FM Mall, mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hi guys, balik kembali lagi. Video lepas aku dah unboxing. Aku dah buat comparison antara model terbaru daripada Reno. Dan sekarang video ni aku nak fokus lebih kepada yang paling high end dalam Reno 15, Oppo Reno 15 Pro. Apa yang best pada smartphone ni dan kau rasa berbaloi tak dengan harga yang ditawarkan oleh Oppo? Jom aku share. First kali kita cerita pasal rekaan pada Oppo Reno 15 Pro ni. Untuk kali ni memang Oppo bagi perubahan yang sangat drastik. Ia menggunakan aerospace grade aluminium untuk bahagian frame sisi, yang mana material ni bukan sahaja lebih ringan daripada kululi tahan karat, tapi mempunyai kekuatan yang lebih tinggi untuk mengelakkan peranti ni daripada mudah bengkok ataupun kemek. Bahagian belakang pula dia menggunakan teknologi One Piece Sculpted Glass, yang mana panel kaca dia diproses dengan haba yang tinggi untuk menghasilkan lekungan yang mengalir terus untuk menutupi model kamera tanpa sebarang sambungan yang kasar. Dan dia memberi impact visual yang sangat seamless. Apa yang aku boleh kata, Oppo memang bagus dalam rekaan dia. Kau boleh tengok sendiri konsep Aurora yang mereka bagi pada back panel ni memang sangat lawa bila terkena cahaya. Walaupun dia selesa untuk digunakan dalam keadaan satu tangan dalam jangka masa yang lama, tapi mungkin dia akan sedikit halus pada korang yang tangan besar tu dan agak licin lah kalau korang tak menggunakan dia punya casing tu. Paling penting, rating IP69 yang ada pada model Pro ini adalah tahap yang tertinggi yang jarang ada pada phone kelas mid-range. Ia tahan untuk pacutan air panas, air yang bertekanan tinggi, tapi isunya port USB jenis platinum coating ini memang sensitif terhadap kelembapan. So bila telefon ni terkena air, korang kena make sure betul yang USB port ni kena betul-betul kering sebelum korang nak charge untuk mengelakkan terkena arus elektrik atau merosakkan board daripada USB port ni. Next, kita cerita pasal paparan skrin pula. Macam aku cakap tadi, yang Oppo Reno 15 Pro ni menggunakan skrin yang memang compact dan kecil dengan 6.32 inci AMOLED Crystal Race dengan resolution 1. Yang memberi pixel yang tinggi 4.6 ppi. Skrin ni menggunakan panel LTPO 120Hz. Ia membolehkan kadar segar semula ni berubah secara dinamik daripada 1Hz kepada 120Hz mengikut apps yang korang guna. Dan ini untuk memastikan jimat bateri pada smartphone ni. Beza untuk skrin ni pun sangat nipis, hanya 1.15mm, antara yang paling nipis dekat dunia ni aku rasa lah. Walau bagaimanapun, kelemahan ketara skrin micro curve ni ialah isu distorsi warna yang sedikit kelihatan pada bahagian lingkungan. Tapi isu ni hanya boleh dilihat pada sudut yang tertentu. Dan kecerahan dia boleh maksimum, boleh katakan sehingga mencecah 3000 nit. Korang kena faham konsep yang mana kalau korang nak capai 300 nit ni, dia kena dalam konten HDR10 Plus bawah matahari yang terik. Untuk kegunaan harian, ia biasanya kekal sekitar dalam 600 ke 800 nit sahaja. Selain tu juga pelindungan skrin hanya menggunakan Gorilla Glass 7i, yang mana boleh lebih fokus kepada ketahanan jatuh berbanding ketahanan cala. Jadi korang masih berisiko lah untuk dapatkan cala-cala halus pada skrin ni. Apa yang aku recommend, korang pakai tinta yang custom, yang tahan lasak macam dekat factory mobile yang jual tu. Untuk prestasi smartphone ni pula, Oppo Reno 15 Pro ni dikuasakan oleh Dimensity 8450 yang dipadankan dengan storan 12GB RAM LPDDR5X serta storage 512GB UFS 3.1. Dan satu fungsi yang sangat detail di sini ialah kehadiran chipset Signal Boost X1 yang berfungsi untuk optimuskan antara 360 darjah yang memastikan capaian rangkaian 5G tetap kuat walaupun korang berada dalam lift ataupun tempat letak kereta bawah tanah. Namun kelemahan teknikal pada model ni ialah aspek thermal management, disebabkan body Reno 15 Pro ni direka dengan sangat nipis untuk mengekalkan estetiknya. Untuk ruang penyejukan cecair VC cooling tu agak terhad, dan disebabkan benda ni bila korang main game dalam keadaan setting yang tinggi lebih daripada 40 minit, suhu akan naik sekitar 42 darjah Celsius dan dia akan start cooling dan menyebabkan game korang akan drop frame sedikit dan mengganggulah permainan korang.
Dan Oppo Reno 15 Pro ni dia menggunakan perisian ColorOS yang berasaskan Android 16 yang memberikan pengalaman yang sangat lancar dengan fungsi AI yang best seperti AI Eraser 2.0, AI Link Boost. Dan Oppo juga bagi jaminan untuk major update selama 3 tahun dan security update selama 4 tahun pada Oppo Reno 15 Pro ni. Dan untuk benda yang aku suka cerita ialah setup kamera pula. Untuk Oppo Reno 15 Pro ni menggunakan setup yang dipinci dengan configuration 3 lens yang semuanya bertaraf tinggi. Lens utama dia menggunakan sensor 50 megapiksel Sony LYT808 dengan aperture f1.6 dan bersaiz 1.1 inci yang dilengkapi dengan OIS. Sensor siri lighting ni sangat cemerlang dalam memproses imej malam dengan mengekalkan dynamic range yang luas tanpa fade. Dan lens kedua ialah 50 megapiksel periscope telephoto yang menawarkan 3 kali optical zoom yang menggunakan cinematic periscope untuk menghasilkan gambar portrait dengan kesan bokeh yang sangat kemas dan jauh lebih baik daripada kesan blur perisian lens ketiga iaitu 50 megapiksel ultra wide yang membolehkan pengambilan gambar landscape yang tanpa masalah kabur di bahagian bucu tu. Kamera selfie juga tidak kurang hebatnya dengan sensor 50 megapiksel Sony IMX890 yang mempunyai fungsi autofocus untuk memastikan muka sentiasa sharp tak kira jarak pegangan. Namun kelemahan ialah shutter lag. Semasa menggunakan 50 megapiksel yang full ni, peranti mungkin akan ambil masa sedikit lama untuk korang snap gambar tu. Apapun benda ni taklah mengganggu sangat sebab aku boleh kata bukanlah lama daripada 1 minit. Lebih kurang 0.005 saat macam tu. So mungkin dia akan membezakan untuk flagship dia punya shutter lag tu. Apapun dengan tawaran yang ditawarkan pada Oppo Reno 15 Pro ni, ini merupakan salah satu setup kamera yang terbaik yang pernah Oppo buat pada telefon mid range dia. Hasil gambar pada waktu siang, malam ataupun mana-mana situasi memang aku boleh kata puas hati untuk Oppo Reno 15 Pro ni. Daripada segi bateri pula, untuk Oppo Reno 15 Pro ni dia dibekalkan dengan bateri 6200 mAh dalam rangka yang sangat nipis ni. Teknologi ni membolehkan kepadatan tenaga yang ditingkatkan untuk menambah saiz fizikal bateri yang memberi ketahanan sehingga 2 hari untuk kegunaan seharian korang. Pengecasan pula disokong dengan 80W super watt dan disertakan sekali dalam kotak. So yang ini bagus, korang tak perlu tambah duit untuk dapatkan pengecasan yang sangat laju. Walaupun pengecasan dia 80W, tapi untuk korang dapatkan fully charge untuk 6200 mAh ni mungkin mengambil masa dalam 50 ke 1 jam sebab dia tak sama dengan saiz bateri yang kecil. So guys, dengan tanda harga RM2,999 untuk Oppo Reno 15 Pro ni, apa pendapat korang? Berbaloi tak untuk dibeli? Cuba korang komen. Kalau korang berminat nak dapatkan Oppo Reno 15 Pro ni, aku dah sediakan link dekat bawah, boleh je beli dekat situ. So kita jumpa next video untuk sharing seterusnya. Jangan lupa like, komen dan share, subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.